di dunia akademik serta memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada Prof. Dr. Zainal Syukur yang akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Saya yakin bahawa syarahan ini merupakan kemuncak kepada karier Prof. Zainal sebagai staf akademik, dan Prof. Zainal sebenarnya seorang akademik yang prolific di fakulti yang saya memberikan idea yang bernas dan di luar kotak bagi mencemerlangkan dan memajukan fakulti. Moga-moga syarahan perdana ini menjadi inspirasi kepada semua staf akademik di fakulti untuk lebih cemerlang dan maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Zainal Syukur atas kejayaan menyempurnakan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Semoga ia memberi inspirasi kepada warga akademik, pelajar dan masyarakat secara amnya. Tahniah, Prof. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan Prof. Zarina. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Zarina atas usaha beliau dalam menjayakan syarahan perdana bertajuk Keamanan di Alam Cyber. Saya berharap bahawa perkara ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada universiti, kepada society dan juga kepada negara lah. All the best kepada Prof. Zainal. Terima kasih. Pagi hari pergi ke makmal, melihat pengaturan komputer beriterasi. Mencapai keamanan cyber menjadi idaman. Tahniah Malim Zarina diucap setinggi-tinggi. Saya tinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Zainal Syukur atas menyempurnakan syarahan perdana yang penuh bermakna dan berinspirasi. Semoga ilmu, pengalaman serta
pandangan yang dikongsikan menjadi sumber kepada warga akademik, para pelajar dan juga masyarakat keseluruhannya. Okey, selamat maju jaya juga dan semoga terus cemerlang dalam menerjui dunia akademik serta memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada Prof. Dr. Zainal Syukur yang akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Saya yakin bahawa syarahan ini merupakan kemuncak kepada karier Prof. Zainal sebagai staf akademik, dan Prof. Zainal sebenarnya seorang akademik yang prolific di fakulti yang sentiasa memberikan idea yang bernas dan di luar kotak bagi mencemerlangkan dan memajukan fakulti. Moga-moga syarahan perdana ini menjadi inspirasi kepada semua staf akademik di fakulti untuk lebih cemerlang dan maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Zainal Syukur atas kejayaan menyempurnakan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Semoga ia memberi inspirasi kepada warga akademik, pelajar dan masyarakat secara amnya. Tahniah, Prof. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan Prof. Zarina. So, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Zarina atas usaha beliau dalam menjayakan syarahan perdana bertajuk Keamanan di Alam Cyber. Saya berharap bahawa perkara ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada universiti, kepada society dan juga kepada negara lah. So, all the best kepada Prof. Zainal. Terima kasih. Pagi hari pergi ke makmal, melihat pengaturan komputer beriterasi. Mencapai keamanan cyber menjadi idaman. Tahniah Malim Zarina diucap setinggi-tinggi.
setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Zarina Syukur atas menyempurnakan syarahan perdana yang penuh bermakna dan berinspirasi. Semoga ilmu, pengalaman serta pandangan yang dikongsikan menjadi sumber kepada warga akademik, para pelajar dan juga masyarakat keseluruhannya. Selamat maju jaya juga dan semoga terus cemerlang dalam menerajui dunia akademik serta memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada Prof. Dr. Zarina Syukur yang akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Saya yakin bahawa syarahan ini merupakan kemuncak kepada karier Prof. Zarina sebagai staf akademik, dan Prof. Zarina sebenarnya seorang akademik yang prolifik di fakulti yang sentiasa memberikan idea yang bernas dan di luar kotak bagi mencemerlangkan dan memajukan fakulti. Moga-moga syarahan perdana ini menjadi inspirasi kepada semua staf akademik di fakulti untuk lebih cemerlang dan maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Zarina Syukur atas kejayaan menyempurnakan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Semoga ia memberi inspirasi kepada warga akademik, pelajar dan masyarakat secara amnya. Tahniah, Prof. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan Prof. Zarina. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Zarina atas usaha beliau dalam menjayakan syarahan perdana bertajuk Keamanan di Alam Cyber. Saya berharap bahawa perkara ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada universiti, kepada society dan juga kepada negara lah. So, all the best kepada Prof. Zarina. Terima kasih. Pagi hari pergi ke makmal, melihat pengaturcaran komputer beriterasi. Mencapai keamanan cyber menjadi idaman. Tahniah Malim Zarina diucap setinggi-tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi. Majlis akan bermula sebentar lagi. Sebelum majlis bermula, berikut adalah perkara yang perlu diambil perhatian
memastikan telefon bimbit sentiasa diletakkan dalam mod senyap serta mengurangkan pergerakan keluar masuk dewan. Terima kasih. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Zarina Syukur atas menyempurnakan syarahan perdana yang penuh bermakna dan berinspirasi. Semoga ilmu, pengalaman serta pandangan yang dikongsikan menjadi sumber kepada warga akademik, para pelajar dan juga masyarakat keseluruhannya. Okey, selamat maju jaya juga dan semoga terus cemerlang dalam menerajui dunia akademik serta memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada Prof. Dr. Zarina Syukur yang akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Saya yakin bahawa syarahan ini merupakan kemuncak kepada karier Prof. Zarina sebagai staf akademik, dan Prof. Zarina sebenarnya seorang akademik yang prolific di fakulti yang sentiasa memberikan idea yang bernas dan di luar kotak bagi mencemerlangkan dan memajukan fakulti. Moga-moga syarahan perdana ini menjadi inspirasi kepada semua staf akademik di fakulti untuk lebih cemerlang dan maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Zarina Syukur atas kejayaan menyempurnakan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Semoga ia memberi inspirasi kepada warga akademik, pelajar dan masyarakat secara amnya. Tahniah, Prof. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua dan Prof. Zarina. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Prof. Zarina atas usaha beliau dalam menjayakan syarahan perdana bertajuk Keamanan di Alam Cyber. Saya berharap bahawa perkara ini dapat memberi manfaat kepada semua, kepada universiti, kepada society dan juga kepada negara lah. All the best kepada Prof. Zarina. Terima kasih. Pagi hari pergi ke makmal, melihat pengaturan komputer beriterasi. Mencapai keamanan cyber menjadi idaman. Tahniah Malim Zarina diucap setinggi-tinggi.
Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Profesor Dr. Zarina Syukur atas menyempurnakan syarahan perdana yang penuh bermakna dan berinspirasi. Semoga ilmu, pengalaman serta pandangan yang dikongsikan menjadi sumber kepada warga akademik, para pelajar dan juga masyarakat keseluruhannya. Okey, selamat maju jaya juga dan semoga terus cemerlang dalam menerjui dunia akademik serta memberi impak kepada masyarakat dan juga negara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah pada Prof. Dr. Zarina Syukur yang akan menyampaikan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Saya yakin bahawa syarahan ini merupakan kemuncak kepada karier Prof. Zarina sebagai staf akademik, dan Prof. Zarina sebenarnya seorang akademik yang prolific di fakulti yang sentiasa memberikan idea yang bernas dan di luar kotak bagi mencemerlangkan dan memajukan fakulti. Moga-moga syarahan perdana ini menjadi inspirasi kepada semua staf akademik di fakulti untuk lebih cemerlang dan maju jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi tahniah kepada Prof. Dr. Zarina Syukur atas kejayaan menyempurnakan syarahan perdana bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Cyber. Semoga ia memberi inspirasi kepada warga akademik, pelajar dan masyarakat secara amnya. Tahniah, Prof. Mengumumkan perarakan masuk Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan Profesor. Hadirin mohon berdiri.
mohon untuk kekal berdiri bagi nyanyian lagu negaraku dan varsity kita. Hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Sofian Jussoh, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Isman Nizam Ismail, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Syahrul Azman Muhammad Noh, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Yang berbahagia Profesor Dr. Zarina Syukur, Penyampai Syarahan Perdana Profesor. Div-Div jemputan, para Profesor Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat serta para hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Syarahan Perdana Profesor Mencapai Keamanan di Alam Cyber oleh Profesor Dr. Zarina Syukur dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Bagi memohon keberkatan majlis, dijemput Yang Berusaha Dr. Wan Haslan Khairuddin, Pengarah Pusat Islam untuk memimpin bacaan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا غني يا حميد Ya Allah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesehatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu keupayaan, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu syurga. Allahumma ya mufattihal abwab, iftah lana khairal bab. Ya Allah, wahai Tuhan yang membuka segala pintu, bukakanlah untuk kami sebaik-baik pintu. Allahumma ya mubdi'u ya mu'id. Ya Allah, berkatilah dan permudahkanlah perjalanan majlis syarahan perdana Profesor Dr. Zarina Syukur. Ya Allah, Tuhan yang maha luas kurnianya, limpahkanlah keberkatan, kekuatan dan keteguhan semangat kepada insan yang kami raikan dan muliakan pada hari ini, Profesor Dr. Zarina Syukur. Kurniakanlah kepadanya kesehatan yang berpanjangan, kecerdasan fikiran yang sentiasa terpelihara dan keikhlasan yang tidak pernah luntur dalam mengangkat martabat ilmu serta mempertingkatkan mutu pendidikan negara. Engkaulah yang maha mengetahui segala usaha dan jerih payahnya dalam menabur bakti, maka jadikanlah segala amal tersebut sebagai pahala yang mengalir tanpa putus, sebagai cahaya di dunia dan pelita di akhirat. Ya Allah, berkatilah keluarganya dan berkatilah insan-insan yang disayanginya. Allahumma ya Rahim ya Wadud. Ya Allah, berkatilah Universiti Kebangsaan Malaysia, medan ilmu, mutu dan budi ini. Angkatlah darjat universiti ini sebagai universiti unggul yang terus melahirkan ilmuwan berwibawa, pemimpin berkarisma serta insan berakhlak mulia yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua ibu bapa kami. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Aslan atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan pidato pengenalan oleh Naib Chancellor. Untuk itu, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Sofian Jussoh, Naib Chancellor UKM untuk menyampaikan pidato pengenalan. Dipersilakan, Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Yang berbahagia Profesor Dr. Ismanizan Ismail, Timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Syarul Azman Muhammad Noh, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Yang kita raikan pada hari ini, Profesor Dr. Zarina Syukur, penyampai syarahan perdana Profesor. Kita juga meraikan keluarga Profesor Dr. Zarina. Saya nampak Profesor Abdullah pun ada dan keluarga yang lain. Deputi jemputan, para profesor Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Hari ini kita meraikan satu lagi pencapaian dalam sejarah kehidupan seorang profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Profesor Zarina Syukur dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat yang akan menyampaikan syarahan perdana yang bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Siber. Sekarang ini kita hidup di dua alam hari-hari, alam siber dan alam nyata. Dan banyak daripada kita yang hidup di alam siber lebih banyak daripada alam nyata.
Semalam pun kita ada rakan-rakan daripada BlackBerry yang datang ke UKM untuk melihat tentang keselamatan siber. Jadi saya rasa itu adalah secara kebetulan atau tidak kebetulan adalah sebahagian daripada usaha UKM untuk menerajui tentang keamanan di alam siber, dan inilah yang akan dibincangkan oleh Profesor Dr. Zarina pada hari ini. Profesor Zarina dilahirkan pada 1 Mac 1971 di Sungai Besar, Selangor, menghadiri sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Sungai Haji Dorani, Sungai Besar, dan seterusnya menyambung pengajian di Sekolah Menengah Seri Aman, Petaling Jaya, di bawah program Yayasan Selangor. Kemudian melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di UKM dalam bidang sains komputer pada tahun 1995 dan menyambung pengajian di University of Nottingham, United Kingdom bagi menyambung pengajian di peringkat Dr. Falsafah pada tahun 1996. Beliau bertugas di Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat bermula pada tahun 1999 dan seterusnya pada tahun 2007 dinaikkan pangkat ke jawatan Profesor Madya dan pada tahun 2012 sebagai profesor dalam bidang pengujian dan penentusahan perisian dengan tumpuan kepakaran terhadap menentusah ciri keselamatan sesebuah perisian. Sebagai seorang profesor yang berjaya, Profesor Dr. Zarina telah berjaya menghasilkan lebih daripada 20 graduan penyelidikan, menerbitkan lebih daripada 200 karya saintifik dalam jurnal dan proceeding. Beliau mengetuai lebih daripada 15 projek penyelidikan dan menjadi ahli kepada 22 projek penyelidikan setakat ini. Antara projek penyelidikan beliau di peringkat kebangsaan yang diketuainya ialah projek konsortium kecemerlangan penyelidikan, 4 projek fundamental FRGS, 1 projek ERGS dan 1 daripada Dana Science Fund dan 1 projek IRPA. Di peringkat fakulti, Profesor Dr. Zarina diberi tanggungjawab memegang beberapa jawatan penting, di antaranya penyelaras program kawal selia Pusat Kembangan Pendidikan, penyelaras program latihan industri fakulti dan penyelaras program sarjana teknologi maklumat Pusat Kembangan Pendidikan. Dengan tertubuhnya pusat kajian baharu di fakulti, beliau dilantik sebagai pengurusi pusat kajian pengurusan dan teknologi perisian dan menjadi ketua unit pusat keselamatan siber. Pada 1 Mac 2020, Profesor Zarina dilantik sebagai pengurusi pusat kajian keselamatan siber dan kini mengambil tanggungjawab sebagai penyelaras program APLQ bagi program sarjana keselamatan siber. Beliau turut menggunakan pengalaman beliau dalam hal ehwal pembinaan dan governance, sesuatu program akademik berkreatif dalam menyelesaikan masalah dan berempati dalam mengurus sumber manusia. Kepakaran Profesor Dr. Zarina dalam bidang keselamatan siber mendapat kepercayaan berbagai pihak yang melantik beliau memberi khidmat rundingan dan kepakaran, antaranya sebagai ahli lembaga penasihat program akademik di 7 buah universiti tempatan, ahli jawatan kuasa domain keselamatan siber bagi Global ACE Certification dan perunding utama bagi konsep Pusat Kecemerlangan Keselamatan Siber untuk Cyber Security Malaysia. CEO pun ada hari ini, Dr. Amiruddin. Datuk, terima kasih datang. Selain itu, perbincangan berterusan turut dilaksanakan dengan pelbagai pemegang taruh seperti agensi pertahanan, agensi penguasaan dan industri berkaitan keamanan siber. Beliau turut terlibat dengan dana komuniti bagi membangunkan program kreatif kesedaran jenayah siber untuk masyarakat yang memerlukan. Di peringkat antarabangsa, Profesor Zarina telah diberi kepercayaan untuk terlibat dalam projek APEC Capacity Building on Understanding Conformity Requirements for Software Control Weight and Measuring Instruments
for Sustainable Trade. Projek ini menyokong pelan tindakan Osaka berkenaan dengan piawaian dan pematuhan untuk mengenal pasti persekitaran kerja yang berkaitan dengan perisian timbang dan berat di peringkat Asia Pasifik. Profesor Dr. Zarina juga terlibat sebagai kontak utama Malaysia dalam projek usaha sama Universiti Melbourne dan UKM yang dibiayai oleh Jabatan Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan Australia ataupun DFAT yang bertajuk Developing Malaysia's Cyber Incident Response Capability. Projek ini mengenal pasti amalan dan strategi tindak balas siber oleh organisasi di Malaysia dan menanda aras amalan organisasi tersebut dengan amalan organisasi kewangan terkemuka di Australia. Projek ini telah berjaya melatih sehingga 100 orang pengurus keselamatan siber mengenai cara menilai amalan tindak balas insiden. Antara projek lain juga yang terlibat Profesor Dr. Zarina adalah konsultan kepada Convergence Security Expert Training for Regional Strategic Industry bersama Song Chung Yang University Korea berkaitan dengan pembangunan tenaga pakar dalam keamanan kenderaan autonomi. Selain itu, beliau bersama dengan Universiti Islam Negara Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia telah menyumbang kepakaran dalam projek pembangunan Framework to Increase the Security Awareness in Social Engineering Attacks. Kejayaan yang dikecapi pada hari ini tidak akan sempurna tanpa adanya sokongan daripada keluarga tercinta, khususnya suami beliau yang juga saya amat kenali, Profesor Dr. Abdullah Muhammad Zain dan 3 orang cenderamata. Beliau merupakan tulang belakang yang sentiasa menjadi inspirasi kepada Profesor Dr. Zarina dalam meneliti liku-liku kejayaan beliau sehingga hari ini. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dengan ini saya ingin menjemput Profesor Dr. Zarina Syukur untuk menyampaikan syarahan perdana beliau bertajuk Mencapai Keamanan di Alam Siber. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Sufian Jusoh, Naib Chancellor UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Ismailizan Ismail, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berbahagia Profesor Dr. Syahrul Azman Muhammad Noh, Dekan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Div Jemputan, para Profesor Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, serta para hadirin yang dihormati sekalian. Sedar atau tidak, kebanyakan urusan seharian kita kini telah berpindah ke hujung jari. Daripada perbankan, insurans, hinggalah urusan kerajaan, segalanya rancak dilaksana secara atas talian. Malah aktiviti ekonomi kita juga berubah sepenuhnya. Daripada pembelian sekecil-kecil getah rambut sehinggalah sebesar-besarnya seperti pelaburan membeli aset. Semuanya boleh diurus tanpa perlu keluar dari rumah. Meskipun teknologi digital ini wujud sejak puluhan tahun, impak pandemik COVID-19 beberapa tahun lalu telah bertindak sebagai pemangkin utama. Pandemik ini memaksa kita semua berhijrah ke alam cyber. Di universiti contohnya, perbincangan, peperiksaan lisan dan pembelajaran atas talian kini sudah menjadi suatu kebiasaan. Perkataan cyber yang kita gunakan hari ini berasal daripada istilah cybernetics, bermaksud pengemudi dalam bahasa Greek. Hari ini ia merujuk kepada apa saja yang terkait dengan komputer, teknologi digital dan internet. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka serta Kamus Antarabangsa mendefinisi alam cyber sebagai
suatu ruang maya tanpa had. Sama seperti alam fizikal, ruang maya ini membolehkan manusia bersosial, bekerja dan berurus niaga. Namun analoginya sangat mirip dengan alam nyata. Jika di alam nyata kita boleh tersilap, tertinggal kunci atau terbuang dokumen penting, kecuaian yang sama turut berlaku di alam cyber. Lebih membimbangkan, jenayah seperti mencuri, menyamar, mengintai dan menggugut juga kini giat berlaku di dalam ruang cyber kita. Bagi mengelakkan kekeliruan, istilah aman digunakan sebagai terjemahan bagi perkataan Inggeris secure, manakala keamanan bagi security di dalam syarahan ini. Ini bertujuan untuk membezakan ia dengan istilah keselamatan yang digunakan sebagai terjemahan bagi safety dan istilah damai sebagai terjemahan bagi peace. Sidang hadirin sekalian, disebabkan alam cyber ini terlalu luas, sesebuah negara tidak mampu mengawal setiap pelosok ruang maya. Oleh itu, kita perlu memfokus kawalan kepada sektor kritikal negara, iaitu sektor yang sekiranya lumpuh akan memberi dampak malapetaka kepada negara. Antaranya termasuklah sektor tenaga, sektor kesihatan, pengangkutan, pendidikan serta keuangan. Setiap sektor ini membawa cabaran keamanan digital yang berbeza. Sektor tenaga, peralihan ke arah sistem grid pintar meningkatkan kecekapan tenaga negara. Namun, disebabkan sistem ini berasas internet, ia rentan kepada serangan cyber yang boleh meruntuhkan infrastruktur kuasa negara. Sektor kesihatan, rekod kesihatan elektronik kini menjadi tunjang utama perkhidmatan digital. Namun, kesilapan manusia akibat kurangnya kesedaran dikesan sebagai ancaman terbesar kepada kebocoran data sensitif ini. Sektor pengangkutan, pengenalan kenderaan otonomi melalui teknologi komunikasi vehicle to everything meningkatkan kecekapan trafik. Walau bagaimanapun, ancaman cyber seperti serangan penafian perkhidmatan dan pengubahan data boleh membawa bahaya kemalangan fizikal di jalan raya. Sektor perbankan dan pendidikan, pembayaran elektronik memacu kepantasan fintech, tetapi ia berdepan ancaman manipulasi psikologi manusia melalui kejuruteraan sosial. Manakala sektor pendidikan digital pula berdepan cabaran integriti, khususnya isu penipuan dan penyamaran dalam peperiksaan atas talian. Bagi menangani risiko ini, kita memerlukan sebuah seni bina aman yang komprehensif. Seni bina ini dipandu oleh kerangka keamanan seperti NIST atau piawaian ISO IEC 27001 untuk mengurus risiko secara sistematik. Namun, secanggih manapun teknologi cyber, ia tetap berpaksi kepada 3 elemen utama: teknologi, manusia dan urus tadbir. Manusia diakui sebagai tautan terlemah dalam rantaian keamanan cyber kerana sifatnya yang mudah diperdaya. Oleh itu, pengukuhan modal insan secara berkala adalah satu kewajipan. Secara keseluruhannya, pertahanan cyber kita wajib memenuhi 3 teras utama keamanan, yakni kerahsiaan, confidentiality, melindungi data melalui pelbagai cara, contohnya biometrik dan kriptografi, keutuhan, dalam bahasa Inggeris integrity, menjamin data tidak diubah suai melalui teknologi seperti rantaian blok, ketersediaan, availability, memastikan sistem kritikal seperti grid pintar tetap beroperasi walaupun semasa diserang cyber. Dan kita tambah yang keempat, iaitu persendirian, privacy. Sidang hadirin yang dihormati, mari kita selami teras pertama dalam keamanan cyber, iaitu kerahsiaan. Di alam cyber, kerahsiaan dicapai melalui prinsip utama. Hanya mereka yang berhak sahaja boleh mencapai maklumat dalam lingkungan hak yang dibenarkan. Usaha melindungi data ini dibina di atas sumbangan tokoh terdahulu. Bermula dengan Claude Shannon pada tahun 1949 sebagai bapa kriptografi moden, hinggalah kepada Diffie-Hellman pada tahun 1976
yang memperkenalkan kunci awam kriptografi. Seterusnya, algoritma RSA oleh River-Shamir dan Edelman membolehkan data dihantar secara aman melalui internet. Manakala pakar seperti Bruce Schneier pula banyak menerajui prinsip keamanan maklumat dan implikasinya terhadap masyarakat. Untuk menterjemah prinsip kerahsiaan ini, aktiviti pengesahan pengguna adalah unsur yang sangat penting. Secara amnya, terdapat 3 kaedah pengesahan. Pengesahan berasas pengetahuan, iaitu apa yang pengguna tahu, seperti ID dan kata laluan. Pengesahan berasas pemilikan, iaitu apa yang pengguna ada, seperti token digital atau tiket keamanan. Pengesahan berasas biometrik, iaitu apa yang membuktikan ciri diri pengguna, seperti imbasan cap jari, wajah atau iris mata. Hadirin sekalian, meskipun biometrik berkembang pesat, kata laluan tradisi kekal paling kerap digunakan kerana mudah dan murah. Keperluannya sangat kritikal dalam sistem atas talian, seperti peperiksaan universiti. Namun kata laluan yang kukuh seringkali sukar diingati. Apabila pengguna terlupa, mereka terdedah kepada ancaman penyamar akibat mekanisme pemulihan kata laluan yang lemah. Bagi mengatasi masalah ini, kami mengesyur kaedah penentusahan berdasar pilihan antarmuka mengikut kecenderungan mereka. Satu prototipe antarmuka sistem peperiksaan atas talian yang dibangun menggunakan kaedah ini telah dibuktikan aman dengan kadar alat yang sangat minimum, sekaligus berjaya mengimbangi antara elemen keamanan dengan kebolehgunaan. Satu lagi aplikasi harian yang menuntut tahap kerahsiaan tertinggi ialah e-dompet atau dompet digital. Industri teknologi keuangan, fintech, kini berkembang pesat. Namun e-dompet berdepan ancaman besar seperti kejuruteraan sosial, serangan pancingan dan jangkitan perisian hasad. Oleh itu, aspek keamanan kini menjadi keutamaan dalam keperluan bisnes perisian keuangan. Analisis keamanan terhadap aplikasi e-dompet dan perbankan mudah alih terkemuka di Malaysia berdasar piawaian antarabangsa AWAPS menunjukkan bahawa aspek keamanan aplikasi tempatan kita boleh diterima dan mematuhi standard. Untuk meningkatkan kepercayaan, sebuah prototipe e-dompet bernama Zam Wallet telah dibangunkan. Menyedari sifat dompet fizikal yang unik dan tiada salinan, Zam Wallet menyepadukan pengesahan kata laluan, cap jari dengan identiti unik peranti menggunakan nombor IMEI. Ini memastikan e-dompet hanya boleh dicapai pada satu peranti sahaja dalam satu masa. Kajian ini telah dibuat sebelum Bank Negara Malaysia mengarahkan e-dompet meningkatkan ciri pengesahan transaksi berdasarkan peranti seperti yang ada pada masa kini. Hadirin sekalian, cabaran kerahsiaan menjadi lebih kompleks dalam perkomputeran ubiquitous termaju, di mana teknologi digital disepadu dalam objek harian melalui gabungan AI dan internet benda untuk menyokong aplikasi Smart City. Di UKM, perkomputeran Honeybee diperkenalkan dengan menerapkan teknik OAuth 2.0 dan algoritma penyulitan khusus. Ini membolehkan pengguna mencapai pelbagai peranti dengan aman tanpa perlu mencipta akaun baharu secara berulang kali. Teras kerahsiaan yang terakhir dicapai melalui steganografi, iaitu seni menyembunyikan mesej rahsia di dalam media lain seperti imej atau teks supaya kehadirannya tidak dapat dikesan. Cabaran utama dalam bidang steganografi adalah mencari keseimbangan antara keamanan, kapasiti data dan ketidakjelasan. Bermakna kalau kita syorokkan mesej itu di dalam teks lain, orang tidak akan dapat mengenal pastinya. Antara syur kami adalah kaedah steganografi teks canggih yang menggabungkan kriptografi dengan penggunaan aksara Unicode halimunan. Melalui teknik penandaan golongan kata dan konsep rawak, data rahsia disembunyi pada kedudukan spesifik yang tidak berturutan di dalam teks penutup. Hasilnya, kapasiti data yang disembunyi menjadi lebih besar tanpa menjejas aspek keamanan dan ketidakjelasan.
Sidang hadirin yang saya hormati. Mari kita beralih pula kepada teras keamanan yang kedua, iaitu keutuhan, integriti. Objek di alam cyber bukan sekadar pengguna atau data, tapi turut merangkumi peranti dan perisian yang memprosesnya. Malah hari ini, dengan ledakan kecerdasan buatan, data bukan lagi sekadar maklumat, tetapi telah berevolusi menjadi pengetahuan dan kebijaksanaan. Oleh itu, cabaran keamanan cyber pada masa kini sudah melepasi tahap memelihara keutuhan data. Sebaliknya, kita kini perlu menentukan keutuhan bagi satu kebijaksanaan digital. Glossary NIST mendefinisi keutuhan sebagai usaha menjaga maklumat daripada pengubahsuaian atau pemusnahan yang tidak wajar, termasuklah memastikan ketulinan dan prinsip tanpa penolakan. Ringkasnya, keutuhan menjawab satu persoalan besar. Adakah maklumat ini boleh dipercayai dan berasal daripada sumber yang sah tanpa sebarang gangguan dalam perjalanannya? Prinsip ini sebenarnya selari dengan disiplin menentukan keaslian rantaian penyampaian hadis Nabi sejak 1400 tahun yang lalu. Hadirin sekalian, bagi menterjemah konsep ini, beberapa kajian berbeza telah dilaksana. Pertama, dalam memelihara keutuhan sistem pengundian atas talian, e-undi. Cabaran terbesar e-undi adalah mencegah penipuan dan pengodaman sambil melindungi persendirian pengundi. Untuk memastikan kebolehpercayaan sistem ini, dua pendekatan utama telah dikaji. Yang pertama, kaedah formal, menggunakan teknik matematik seperti notasi formal CSP untuk menentu dan mengesahkan ketepatan protokol pilihan raya contohnya. Protokol yang paling asas e-undi ialah FU92. Melalui kaedah ini, koordinasi hantaran mesej antara pengundi, pentadbir dan pengira undi boleh disemak secara tepat bagi mencegah risiko kebuntuan sistem. Teknologi rantaian blockchain. Teknologi ledger teragih ini menjamin data undi tidak boleh diubah, menyedari isu kelajuan transaksi dan kebolehperluasan bagi jutaan pengundi peringkat nasional. Rangka kerja baharu diperkenal. Isu ini diselesaikan melalui teknik sharding, simulasi algoritma konsensus serta model pengundian off-chain berasas Ethereum yang teragih mengikut pangkalan data daerah mengundi. Seterusnya, bahagian yang kritikal yang perlu diberi perhatian adalah perisian metrologi undang-undang, iaitu perisian terbenam atau sistem komputer yang mengawal alat seperti jambatan timbang dan meter taksi. Dahulu kita pakai meter taksi, sekarang Grab, yang dikawal di bawah akta. Apabila peranti ukuran berubah daripada analog kepada digital, risiko manipulasi perisian kini menjadi ancaman global. Kes penipuan pam minyak elektronik di India dan manipulasi daftar tunai di Jerman adalah bukti nyata bagaimana perisian digital boleh diganggu demi keuntungan yang tidak sah. Bagi melindungi perisian ini, kajian mencadangkan penggunaan teknik lanjutan seperti tanda air perisian, cap jari perisian, tanda lahir perisian. Perisian pun ada tanda lahir. Untuk mengesan sebarang ubah suai. Sebagai langkah penguatkuasaan di Malaysia, pendekatan hybrid seperti sistem MySani diperkenal bagi memeriksa perisian alat penimbang. Dengan membenamkan objek keamanan kriptografi berasas penyulitan RSA ke dalam kod perisian, pegawai penguatkuasa KBDN dan juga NMIM boleh menentu sah ketulinan perisian tersebut di lapangan. Teknik ini telah melalui analisis formal simulasi pepohon serangan dan yang telah disahkan. Seterusnya, keutuhan cyber turut merangkumi sistem terbenam secara jauh. Sistem terbenam seperti kad ATM, pam di stesen minyak dan sistem kereta moden boleh terdedah kepada serangan perisian, fizikal dan rangkaian. Bagi mengesan gangguan secara jarak jauh, satu seni bina sistem telah dicadang. Melalui aplikasi mudah alih, keutuhan perisian di tapak jauh disah dengan membandingkan nilai cincang fungsi SHA-2 yang digabung dengan kunci rawak, cap masa dan nilai nonce yang dibuktikan aman secara formal. Sidang hadirin yang saya hormati.
Seterusnya, mari kita beralih kepada teras ketiga dalam triad CIA keamanan cyber, iaitu ketersediaan. Ketersediaan merujuk kepada jaminan bahawa maklumat dan sumber penting sentiasa boleh dicapai dan diguna oleh individu yang diberi kuasa pada bila-bila masa diperlukan. Contoh mudah ketersediaan adalah memastikan tapak web perniagaan beroperasi sepenuh masa, mengekalkan capaian sistem semasa bencana dan menyediakan pelayan sandaran bagi mengelak gangguan masa henti. Dalam konteks kestabilan negara, ketersediaan menjadi sangat kritikal apabila melibatkan sektor utama seperti pembekal tenaga, pengangkutan otonomi dan industri pembuatan yang kini kian bergantung kepada ekosistem digital. Sebarang serangan cyber yang melumpuhkan aspek ketersediaan ini bukan sahaja membawa kerugian ekonomi, malah berpotensi mengancam keamanan nyawa manusia. Hadirin sekalian, sektor kritikal pertama yang amat bergantung kepada ketersediaan seperti yang disebut tadi ialah bekalan tenaga yang kini berevolusi ke arah grid pintar. Grid pintar memanfaat teknologi komunikasi digital dua hala berasas internet benda untuk mengurus dan mengagih kuasa secara cekap. Walau bagaimanapun, penyepaduan sistem komunikasi digital ke dalam infrastruktur grid tradisional ini mendedahkan peranti kritikalnya kepada ancaman serangan cyber. Kajian oleh Hassan dan rakan-rakan telah mengklasifikasi jenis serangan cyber serta mencadang beberapa hala tuju strategik demi memelihara ketersediaan grid pintar. Yang pertama, anggaran keadaan grid. Semasa diserang, grid pintar mesti kekal berupaya mengumpul maklumat keadaan secara berterusan bagi memulihkan data dan mengesan pencerobohan. Kawalan frekuensi. Serangan cyber sering menyasarkan kestabilan frekuensi kuasa. Oleh itu, algoritma dan strategi kawalan yang tepat amat diperlukan untuk mengimbangi bekalan dan permintaan elektrik semasa insiden berlaku. Peraturan voltan. Variasi voltan dalam penukar elektronik kuasa menjadi lebih mencabar di bawah serangan cyber dan memerlukan pengukuran yang jitu pada masa hadapan. Teknologi lanjutan, penerokaan teknik baharu seperti rangkaian diktatif perisian, integrasi teknologi rantaian blok, stesen pengecas kenderaan elektrik yang aman serta algoritma pembelajaran mesin amat dituntut demi membina protokol komunikasi global yang kali serangan. Sidang hadirin, aspek ketersediaan yang melibatkan keamanan nyawa secara langsung turut kelihatan dalam pembangunan kenderaan otonomi. Kenderaan pandu sendiri ini memerlukan capaian masa nyata yang sangat boleh dipercayai kepada data penderia dan sistem navigasi untuk beroperasi dengan aman pada setiap masa. Seiring kemajuan mobiliti, standard industri otomotif kini berkembang bagi menyesuaikan diri dengan era komunikasi generasi ke-6 yang merevolusikan interaksi kenderaan ke segalanya atau V2X. Walau bagaimanapun, seni bina 6G V2X yang kompleks ini turut mengundang risiko keamanan yang tidak dijangka. Bagi memastikan ketersediaan data tidak terputus, Kim dan rakan-rakan mencadangkan satu seni bina keamanan generik yang menggabungkan konsep blockchain dan pembelajaran bersekutu. Model ini direka untuk mengurus perkongsian data secara aman dan dinamik, merentas nod rangkaian 6G tanpa menjejaskan prestasi pemanduan otonomi. Seterusnya, teras ketersediaan menjadi tunjang utama dalam sektor pembuatan yang memacu revolusi industri 4.0. Melalui penerapan internet benda, rangkaian penderia digital dipasang pada peralatan kilang untuk mengumpul volume data pengeluaran yang besar. Data berharga ini dihantar dan diproses melalui komputeran awan untuk diubah menjadi maklumat prestasi operasi. Namun, memasang peranti internet benda pada mesin sedia ada yang beroperasi dengan campur tangan manusia yang terhad menimbulkan risiko keamanan yang tinggi. Kami mengesyor seni bina ringkas sistem internet benda aman 3 lapisan untuk industri pembuatan yang bersaiz sederhana kecil, iaitu lapisan peranti menggunakan rangkaian Wi-Fi yang efisien atas andaian peranti terletak di ruang atau tingkat kilang yang sama. Lapisan komunikasi memanfaat protokol MQTT yang ringan, pantas serta menggunakan jalur lebar yang rendah, menjadikannya sangat ideal untuk peranti internet benda berkuasa rendah.
lapisan aplikasi mengintegrasi keamanan standard pada pelayan dalaman dan platform awan demi kelancaran aliran data proses. Sidang hadirin yang saya hormati. Seterusnya, mari kita lihat satu elemen yang tidak kurang pentingnya dalam ekosistem digital kita, iaitu persendirian di alam cyber, privacy. Persendirian merujuk kepada perlindungan maklumat pribadi dan sensitif daripada capaian yang tidak dibenarkan, sekaligus memastikan individu mempunyai kawalan mutlak ke atas data mereka serta cara data tersebut diguna. Cabaran utama dalam penyelidikan persendirian masa kini adalah untuk mengimbangi antara dua keperluan. Di satu pihak, kita memerlukan pengumpulan dan analisis data untuk menambah baik mutu perkhidmatan. Di satu pihak yang lain, kita memikul tanggungjawab berat untuk memastikan maklumat pribadi individu dilindungi daripada kebocoran dan salah guna. Dilema ini sangat ketara dalam sektor penjagaan kesihatan, di mana penyedia rawatan mahu menganalisis data pesakit demi meningkatkan kualiti kesihatan. Namun pada masa yang sama perlu memastikan maklumat sensitif tersebut kekal sulit daripada pihak ketiga. Persoalan asasnya, apakah maklumat yang diizinkan untuk dikongsi? Dan adakah ia memenuhi tujuan yang dipersetujui oleh pemilik asal data tersebut? Hadirin sekalian, kewujudan peranti mudah alih, terutamanya telefon pintar, menambahkan lagi risiko pendedahan data sensitif pengguna. Melalui analisis terhadap puluhan artikel ilmiah berkaitan peranti sistem operasi Android, ancaman paling lazim dikesan adalah kebocoran data akibat kehilangan atau kecurian peranti, pendedahan data tanpa sengaja, serta serangan pancingan data. Bagi membentengi maklumat terperangkat ini, para penyelidik mengesyor penggunaan model keamanan berasas kebenaran serta kaedah pengesanan ancaman berasas tingkah laku pengguna. Isu persendirian ini menjadi semakin kritikal dengan kemunculan peranti boleh pakai, wearable devices, berasas kesihatan seperti jam tangan pintar yang membolehkan doktor memantau kesihatan pesakit dari jauh. Sebelum peranti ini diguna secara meluas, ia wajib dilengkapi dengan keupayaan persendirian yang mencukupi. Kajian kami merumuskan satu rangka kerja konsep di pertingkat yang mengandungi 10 prinsip dan 9 senarai semak perlindungan persendirian yang dinilai berdasar piawaian ketat Akta Mudah Alih dan Accountability Insurance Kesihatan, yakni Perundangan Amerika Syarikat berkaitan persendirian yang ketat untuk keamanan maklumat. Rangka kerja ini memastikan pengguna mempunyai hak mutlak untuk membatal capaian atau menetapkan kebenaran data pada peranti mereka. Sidang hadirin, perkembangan teknologi boleh pakai turut membawa cabaran baharu melalui peranti inovatif seperti Google Glass. Sejak awal pengenalannya, Google Glass menerima kritikan serius kerana memudahkan penggodam menceroboh data pribadi, butiran perbankan dan kata laluan pengguna. Kajian mendapati tahap kepuasan pengguna terhadap reka bentuk persendirian produk ini hanyalah 16%. Bagi mengatasi kelemahan ini, kami mencadang 6 penambahbaikan reka bentuk, termasuk sistem penutup lensa kamera automatik, sistem pelindung, notasi pemberitahuan aktif, mekanisme penyaktifan di kawasan larangan, serta sistem tembok api. Pada Januari 2015, iaitu tempoh masa selepas kajian dibuat, prototipe Google Glass telah dihentikan pengeluarannya. Walau bagaimanapun, pada saat ini, Mark Zuckerberg sedang mencuba Glass baharu yang dipacu kecerdasan buatan. Bagi persekitaran rumah pintar dan kesihatan pintar yang merekodkan volume data yang sangat besar, penggunaan teknologi rantaian blok mula diketengahkan. Selesaian berasas rantaian blok mampu menyokong persendirian masa hadapan melalui sistem log audit yang dipertingkat serta keupayaan menghubungkan pakaran data tradisional ke dalam persekitaran digital yang aman dan ternyah pusat. Bagi mengatasi kelemahan sistem Android sedia ada pula yang memerlukan penulisan semula kod sumber sistem pengendalian secara membebankan, rangka kerja bernama Center U telah diperkenal.
Center U memanfaat teknik data pseudo dan sistem pembuatan keputusan berasas komputeran awan untuk mengimbas serta melindungi telefon pintar daripada kebenaran aplikasi yang tidak diingini. Melalui ujian kecekapan dan kajian rintis, rangka kerja Center U terbukti sangat efisien. Menariknya, dengan bantuan kaedah pengait Dalvik, aplikasi ini hanya mengguna 0.01% sahaja daripada kuasa pemprosesan CPU peranti. Sidang hadirin yang saya hormati, setelah kita mengupas prinsip kerahsiaan, keutuhan, ketersediaan dan persendirian, kita akhirnya perlu kembali kepada elemen yang paling dinamik dan kritikal, iaitu manusia. Di dalam rantaian keamanan cyber, manusia telah dikenal pasti sebagai tautan terlemah. Hal ini berlaku kerana manusia mudah dimanipulasi daripada aspek emosi, pengetahuan dan kemahiran kepenggunaan teknologi terkini. Oleh itu, pelbagai usaha wajib dilaksana untuk memperkasa manusia melalui kesedaran, pengetahuan serta kawalan garis panduan dan polisi. Salah satu ancaman terbesar berasas manusia ialah kejuruteraan sosial. Kajian oleh Weni mendedahkan bahawa selain daripada model dan rangka kerja sedia ada, penggunaan protokol khusus seperti kempen kesihatan cyber dan protokol kegunaan bersama terbukti sangat berkesan dalam mengurus perkongsian maklumat di rangkaian sosial. Ancaman ini seringkali muncul dalam bentuk serangan pancingan data. Apabila penjenayah cyber menyasar secara khusus kepada organisasi atau sektor kritikal negara, ia dipanggil pancingan data lembing, spear phishing. Kajian simulasi oleh Ahmad Syukri dan Mas Niza dalam subsektor pertahanan dan telekomunikasi mendedahkan impak bahaya ini. Dalam ujian peringkat pertama, pekerja menunjukkan kesedaran tinggi. Namun apabila taktik simulasi diubah pada peringkat kedua, sebanyak 31% responden kecundang dan mengklik pautan palsu tersebut. Untuk mengekang taktik pancingan yang kian berevolusi dari laman web hinggalah ke SMS dan WhatsApp ini, teknik klasifikasi AI terus dibangun dengan menguji kestabilan prestasinya pada data yang seimbang mahupun tidak seimbang. Hadirin sekalian, kita juga perlu memberi perhatian kepada ancaman dalaman tanpa niat, iaitu risiko di mana pekerja secara tidak sengaja mengkompromikan sistem akibat kesilapan atau kelalaian. Dalam sektor kesihatan yang kini rancak memperkasa rekod kesihatan elektronik, kesilapan manusia didapati sebagai ancaman terbesar kepada keamanan maklumat. Ancaman ini boleh diminimumkan melalui program latihan kesedaran. Namun, review oleh Arash mendapati banyak program sedia ada gagal kerana bersifat sekali sahaja dan kandungan yang terlalu maju tanpa melibatkan pemikiran kritis. Latihan sepatutnya dijalankan secara berkala dan disepadu dalam aktiviti harian. Justru, rangka kerja berasas model pemindahan Holton telah dibangun untuk menyelaraskan kandungan latihan dengan dasar keamanan organisasi. Di samping itu, kaedah inovatif permainan serius melalui prototipe InfoSecure Game diperkenal. Pendekatan berasas permainan ini terbukti berkesan kerana ia menyeronokkan dan memotivasi pekerja untuk berinteraksi dengan simulasi keamanan kesihatan digital. Sidang hadirin, perisytiharan dasar atau polisi yang baik adalah undang-undang tertinggi organisasi yang memacu keputusan keamanan. Namun, mereplika dasar organisasi lain secara bulat-bulat boleh mengundang kegagalan pelaksanaan. Sehubungan itu, model dasar kejuruteraan sosial oleh Weni dan rakan-rakan menawarkan kaedah reka bentuk polisi 3 peringkat yang disesuaikan khusus untuk melindungi aktiviti pemasaran digital. Malah dalam pengurusan dasar organisasi seperti universiti, dokumen polisi perlu diklasifikasi dengan betul. Dasar yang bersifat sulit tidak boleh dicapai secara terbuka oleh orang awam. Namun dasar yang sepatutnya diketahui oleh pengguna perlu disebar dengan cara berkesan seperti dipapar di laman web secara kreatif untuk memastikan dasar sampai ke pihak sasaran. Usaha memperkasa manusia harus melangkaui sempadan korporat hingga ke peringkat komuniti. Program kesedaran cyber tempatan dan antarabangsa seperti kursus profesional atas talian untuk melindungi usahawan wanita di bawah ekonomi
daripada jenayah cyber telah berjaya dilaksanakan oleh Siti Nurhuda. Di samping itu, peranan komunikasi massa melalui media digital, televisyen dan akhbar arus perdana amat penting. Pandangan ahli akademik dan ulasan segera terhadap insiden nasional, sama ada isu kehilangan wang bank, jihad cyber maupun persendirian data telefon, mesti diraih agar nasihat keamanan dapat sampai kepada masyarakat awam dengan kadar segera. Sidang hadirin yang saya hormati, langkah terakhir dan paling menentukan dalam memastikan kelangsungan ekosistem digital kita adalah melalui persediaan pasukan pengaman cyber. Kita berhadapan dengan keperluan mendesak untuk melatih pakar yang dilengkapi kemahiran dan pengetahuan yang relevan untuk mempertahan sistem maklumat daripada ancaman yang sentiasa berevolusi, sama ada melalui pendidikan formal maupun program peningkatan kemahiran dan pengubahan kemahiran bagi tenaga kerja eksekutif. Reka bentuk latihan wajib difahami berasas analisis keperluan peserta agar pelaburan masa, tenaga dan keuangan tidak terbazir. Bagi memandu pengisian latihan yang terarah, kita perlu merujuk kepada kerangka kompetensi yang jelas. Kami dapati keperluan ini boleh dibahagi kepada 3 kumpulan sasaran utama dengan misi dan himpunan pengetahuan yang berbeza. Yang pertama, badan penguat kuasa seperti PDRM, LHDN dan KKM. KKM ialah Kementerian Kesihatan. Mereka juga memerlukan kompetensi dalam bidang cyber kerana banyaknya ubat-ubat palsu di atas talian. LHDN, banyaknya cukai-cukai yang tidak dapat dikesan. Dan PDRM seperti biasa, jenayah cyber yang menggalas misi siasatan dan perlindungan peringkat nasional berpaksikan himpunan pengetahuan jenayah cyber. Kedua, badan organisasi termasuk agensi infrastruktur maklumat kritikal negara yang memikul misi perlindungan organisasi. Berbeza dengan yang pertama tadi, misi mereka ialah untuk melindungi organisasi. Yang pertama tadi ialah untuk perlindungan peringkat nasional. Untuk melindungi organisasi, himpunan pengetahuannya adalah berasas pengetahuan keamanan cyber. Yang ketiga, masyarakat awam. Masyarakat awam berpaksikan peranan sekolah dan komuniti untuk misi perlindungan kendiri dan keluarga menerusi program kesedaran cyber. Hadirin sekalian, bagi domain keamanan cyber, kita mempunyai pelbagai rujukan standard antarabangsa seperti Operational Technology Framework oleh Singapura atau kerangka Global ACE oleh Cyber Security Malaysia. Namun bagi bidang jenayah cyber, kerangka kompetensi agak terhad. Antara rujukan terbaik kita ialah Cybercrime Training Competency Framework oleh Europol yang memeta peranan penguat kuasa dengan set kemahiran khusus. Rujukan ini kritikal dalam merancang latihan di domain-domain baharu yang kompleks seperti risikan ancaman cyber, serangan kenderaan otonomi, perisian meteorologi dan manipulasi peralatan kesihatan. Untuk golongan muda, pemerkasaan modal insan perlu dilaksana secara kreatif melalui pendekatan simulasi teknik pertahanan dan serangan secara beretika. Mengambil inspirasi daripada program cyberchallenge.it di Itali, program berasas modul Capture the Flag kini ditawar secara sukarela kepada pelajar UKM. Kami berharap program ini turut dapat ditawar kepada pasukan beruniform di UKM seperti Palapis, Suksis dan SISPA di bawah aktiviti SIG Cyber Ethics dan HACK. Bagi profesional industri pula, UKM melekas sejarah dengan menawarkan program sarjana keselamatan cyber sejak tahun 2013 yang merujuk terus kepada standard global ISC Squared dan kurikulum industri menerusi kerjasama program bersama Cyber Security Malaysia serta standard chartered bagi bidang fintech. Malah UKM menjadi universiti awam pertama yang menerima akreditasi AppleQ daripada MQA untuk program sarjana ini. Melalui AppleQ, pakar keamanan cyber sedia ada di lapangan boleh dianugerah sijil sarjana berdasar pengiktirafan pengalaman terdahulu mereka tanpa perlu mengikuti kuliah konvensional. Sidang hadirin,
Pelaburan terbesar yang wajib diberi tumpuan juga oleh organisasi adalah untuk mempertingkat keupayaan pasukan respon insiden cyber. Pasukan khusus ini berfungsi sebagai barisan hadapan untuk mengesan, menyiasat dan memulih sistem dengan pantas. Keupayaan pasukan ini boleh dinilai menggunakan model maturity kesedaran situasi berasas 3 keadaan serta 7 petunjuk prestasi. Bagi negara sedang membangun, pemodelan institusi mapan seperti 3C CSIRT yang menggabungkan aspek misi, konstitusi dan strategi pembiayaan terbukti efektif dalam membentrai serangan pencerobohan cyber. Sebagai strategi jangka panjang untuk mendepani risiko kehilangan pakar akibat pertukaran pegawai, pihak penguasa disarankan menubuhkan pusat kecemerlangan jenayah cyber atau pusat kecemerlangan keamanan cyber di peringkat nasional. Pusat ini boleh bertindak sebagai entiti yang merapatkan jurang keputusan eksekutif dengan operasi taktikal, memimpin penyelidikan serta merancang pelan penggantian tenaga kerja berterusan apabila ancaman cyber baharu muncul. Hal yang tidak kurang pentingnya adalah kualiti pengajaran cyber perlu diperkukuh melalui aplikasi teori pendidikan sedia ada seperti teori beban kognitif, pembelajaran kolaboratif, kaedah pembelajaran flip serta pembinaan makmal fizikal keamanan cyber canggih menerusi kolaborasi strategik bersama pihak industri. Hadirin sekalian, semua kita bersetuju bahawa urusan dalam alam sebenar mula diambil alih oleh alam cyber. Nilai sama ada positif maupun negatif dalam alam sebenar turut diserap dalam alam cyber. Oleh sebab alam cyber ini tiada sempadan, maka keamanan penghuninya perlu diberi perhatian dengan menentukan skop dan sektor yang memberi kesan ketara sekiranya berlaku bencana. Dalam syarahan ini, beberapa penyelidikan yang telah dilaksana bagi mencapai alam cyber yang aman telah dibincangkan. Kajian dan usaha yang telah dijalankan bertujuan meningkatkan tahap keamanan alam cyber dengan meningkatkan tahap kerahsiaan, keutuhan, ketersediaan dan persendirian. Selain itu, memandangkan manusia adalah unsur penting di alam cyber, aspek kemanusiaan juga telah dibincangkan. Penyediaan tenaga manusia bagi menjamin keamanan di alam cyber juga telah dibincang dan beberapa cadangan telah dikemukakan. Teknologi baharu berubah dengan masa. Laporan yang dibuat oleh badan antarabangsa yang diperakui seperti laporan teknologi dan inovasi yang diterbitkan oleh United Nations dan firma penyelidikan teknologi seperti radar dampak teknologi bakalan terbitan Gartner dapat membantu kita menghala tujuankan penyelidikan yang dibuat. Contoh teknologi bakalan bagi 6 ke 8 tahun mendatang yang dijangka adalah pemproses kuantum, komputeran spesial, pangkalan data lentur skala. Maka para penyelidik perlu bersedia dari sekarang untuk meneroka ancaman keamanan yang bakal dibawa oleh teknologi baharu ini. Tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah dengan ini berakhirlah sudah perkongsian saya pada pagi ini. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan setinggi-tinggi perhargaan kepada Kerajaan Malaysia, khususnya Universiti Kebangsaan Malaysia dan pengurusannya, kerana telah memberikan peluang saya berkhidmat di universiti selama lebih daripada 26 tahun dan juga telah membiayai pengajian saya pada peringkat PhD. Terima kasih juga kepada pihak Yayasan Selangor yang telah menaja pengajian saya di peringkat menengah dan Jabatan Perkhidmatan Awam pada peringkat sarjana muda. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan dalam Pusat Kajian Keselamatan Cyber khasnya dan Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat amnya yang banyak membantu dalam penyelidikan yang telah dijalan. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan penghargaan kepada rakan-rakan akademik, rakan-rakan teknikal, pentadbiran dan sokongan yang bersama semasa saya memulakan kerjaya di Universiti Kebangsaan Malaysia dan sehingga kini. Saya juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi dan Cyber Security Malaysia yang telah memberikan peluang kepada saya untuk memberikan sumbangan dalam pendidikan dan penyelidikan dalam bidang keselamatan cyber. Tidak dilupa rakan-rakan dalam Pertubuhan Akademia Keselamatan Cyber Malaysia. Penghargaan juga saya tujukan kepada graduan, terutamanya graduan Dr. Falsafah yang sama-sama bertungkus lumus merealisasikan idea penyelidikan, iaitu Muhammad Ahmad Sulabi, Nur Rasikin Fabil, Muhammad Syahizan Osman, Said Ahmad, Salmi Baharum, Nur Aida Ali,
Mansur Ismail Po, Mabruka Ali, Syed Mustafa, Aus Abdul Rahman Mauglih, Nadim, Nadir Abdul Karim Wahide, Syahanim Abdul Ali, Mahdi Salhabadi, Muhammad Azwan, Muhammad Abdul Majid, Uzma Jaafar, Ros Nizam, Rahmat Abdillah, Hafiz Adnan dan Weni Syafitri. Juga graduan sarjana Nanda Kumar, Ainita Ban, Muhammad Asmadi Dawari, Ahmad Rizal, Muhammad Yusuf, Hazrina Harun, Ruzi Bacuk, Maria Alfa, Nur Syahidah alias Muhammad Lazim, Muhammad Yusdi, Muhammad Yusuf, Adi Wibowo, Zulaiha Aryani Putri, Zainal Khosro Salam Zada, Islahuddin Jalal dan Mat Arif Hasan. Tidak ketinggalan para penyelidik Abdul Rahman Muhammad Gobil, Nur Afifah Sabri, Zairida Muhammad Fauzi, Nur Asma, Aisyah Arsad, Maziah dan Ku Tian Hu. Saya minta maaf sekiranya ada nama-nama yang tertinggal. Akhir sekali yang paling penting, terima kasih yang tidak terhingga kepada Allahyarham Ayahanda dan Allahyarham Bunda dan kesemua ahli keluarga saya yang telah banyak berkorban dan memberi sokongan sepanjang kerjaya saya. Saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi limpah dan rahmatnya dalam menyempurnakan teks syarahan perdana ini. Aman di huni, damai di hati. Sekian, terima kasih. Yang berbahagia Profesor Datuk, demikian sebahagian daripada catatan perjalanan akademik saya selama 26 tahun di UKM. Bagi pihak universiti, sudilah kiranya yang berbahagia Profesor Datuk menerimanya. Tahniah Profesor. Silakan. Dijemput div-div kehormat untuk kembali ke tempat duduk. Hadirin yang dihormati sekalian, demikian tadi syarahan perdana sempena pengukuhan jawatan profesor oleh Profesor Dr. Zarina Syukur dari Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat. Majlis merakamkan ucapan tahniah dan sekalung penghormatan kepada Prof. Dr. Zarina Syukur atas syarahan perdana yang diberikan sebentar tadi. Semoga segala ilmu, perkongsian dan gagasan yang dilontarkan dapat membuka minda serta memberi manfaat kepada kita semua dalam mendepani cabaran dunia digital pada hari ini. Bagi pihak majlis, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan jua dan terima kasih kepada semua tetamu kehormat dan hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa bersama-sama kita pada pagi ini bagi menjayakan majlis ini. Oleh itu, diumumkan perarakan keluar Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor dan Profesor meninggalkan Dewan.
hadirin dijemput untuk mengikuti lawatan pameran sempena syarahan perdana oleh Prof. Dr. Zarina Syukur di Persada Chancellery serta menikmati jamuan yang telah disediakan di Bangkuasi Aras 2. Sekian sudah majlis syarahan perdana Profesor oleh Profesor Dr. Zarina Syukur pada pagi ini. Majlis disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Tu, okey.